Episod kali ni aku akan bawa korang pergi teroka satu kampung asli yang underrated gila dalam Malaysia ni. Dan aku akan bawa korang pergi tengok macam mana gaya hidup orang asli. Dan juga korang boleh nampak betapa welcoming dan happeningnya anak-anak orang asli yang dapat jajan yang diberi oleh him kami. Dan juga ini adalah episod yang kedua kami di kampung orang asli. Okay, dan juga kami akan teroka juga campsite-campsite yang ada dekat sana. Dan juga suasana yang cantik dan hutan simpan yang menarik. Dan juga jangan lupa like, follow, comment, share dan subscribe channel aku. Mantap. Bangun je selamat pagi. Selamat pagi. Mana yang lain je? Video ni. Tidur lagi Cik, Buang aman. bangun Cik. Aduh. Jumpa. Sejuk hujan. Semua basah lagi kat luar. Okay guys, good morning. Bangun pagi, macam ni lah keadaan di campsite Pelaci. Suasana dia nampak tu sejuk malam tadi hujan. Tu suasana campsite kita sana. Mak Wi masih sleeping. Tengok pagi ni kita nak breakfast apa. Okay, nanti kita sambung lagi. Masak apa pagi? Kita masak Maggi lah. Maggi Maggi goreng. Macam ni lah hidup lautan je Ya. So awak ada advice tak untuk siapa-siapa yang takut-takut nak masuk hutan apa semua tu? Camping ni kita kena merasa semua. Kita tak ada istilah takut ke apa ke, kecuali kalau kita buat benda yang salah. Faham? Maksudnya kalau kita buat benda yang bukan-bukan tu, itu kita patut takut. Sebab dia kadang benda dalam hutan ni kita masuk dengan niat baik, insya-Allah tak ada apa. Dia kena merasa semua benda ni. Siap cuci ayam. Jom kita bawa kat chef kita. Boleh ke tu? Ni ayam Ya okey je? Okey. Awak nak masuk apa hari ni? Saya Morning. Morning. Cukup tidur weh. Pagi ni kita orang buat Maggi goreng ayam seko. Yo, Maggi goreng sebungkus ayam sekor. Tidak lah Maggi goreng sebungkus ayam seko. dia ada komplain lah kuali kucing. Ya ada komplain kuali kecil boy. Pak Ding sana datang. Baik. Okey. Pak Din komplain. Bakar rumah dia. Morning. Morning. Cuba teka nama menu. Maggi goreng. Lagi? Maggi goreng ayam. Maggi goreng ayam seko. Tak main dah sikit-sikit. Eko pula. Seko. Ui, semalam aku kena kepala sakit ui. Kat mana? Kenapa? Masa yang langgar. Tangga apa? Oh saya tak Langgar ada. batu. Oh, Mana tak semalam ada? tu dalam kereta. Sebab aku tengah cek kamera kan. Semalam masa kena tu. Terkejut gila. Lepas tu anginnya pula tengok nampak ketara sangat tak ada Takut lah, orang tak takut. Baru dah takut. Dia lah sebiji kita kat situ. Malam lah uyuk. Aku nak tengok juga lah ada batu apa lah. Dia tak besar, cuma dia terkeluar dalam side jalan. Dia kan jalan tu ada simen. Bawah simen dia terkeluar. Dia sampai boleh stop kereta yang power tu. Lain macam ni batu ni, macam ada tangan tahan ni. Tahu tak goreng pakai tu kan? Ni melekat. Mekar. Kalau minyak panas orang mekar kau. Minyak betul-betul Lepas tu dia cuba sekali. Melekat, takut melekat kan. Kat panjang. Jadi kita pernah goreng ikan ni. Ya. Kita goreng ikan dalam ni. Paruh keluar, paruh melekat ni. Ya. Lati juga babi dia ekor ni. Tak bangun elok, bangun komplain Tak boleh. tu. Kita tak cakap apa pun kau Wi. Hilang kulit tu. Ada dekat tengok. Elok goreng. Elok. Kalau kita salah. Cara lah skill tak sampai rumah ni. Kita bukan chef, kita chef. Kita komplainer. Bukan kita lah, Pawi lah. Kita nak cakap apa? Oh, bahaya. Dah. Komplain lagi. Siap, jom kita. Chief Wan. So apa perjalanan kita hari ni? Perjalanan hari ni. Okey, hari ni kita lepas ni mandi-mandi dulu.
Lepas tu kita akan pergi melawat kampung orang asli. Sini sebenarnya ada 3 kampung, tapi kita akan masuk 2 kampung lah. Sebab satu kampung ni kena trekking lebih kurang dalam 8km 20km kan. 8. Kurang macam tu 8km lah. Jadi kita tak masuk lah kampung tu, kita masuk 2 kampung nanti. Kita pergi try cari tengok apa budaya dan macam mana cara hidup orang kat situ. Lepas tu kita akan bagi jajan ke budak-budak, anak-anak orang asli kat sini. Mantap. Luncur. Handsome lah awak. Kata briefing. Kita sekarang ni sampai dekat campsite pos pula kampung apa? Telimau. Telimau, kampung Telimau, pos Lemui. Betul campsite sahabat. Okay, campsite ni baru dia buka ni. Pokok-pokok ni baru dia tanam semua. Kecil dia buka. Kita pergi campsite ni memang open macam ni. Tengok, tapi kalau bila pokok besar memang cantik lah. Ini adalah campsite pertama bila kau datang daripada Ringlet tu naik sini, naik ke pos Lemui ni. Kau akan singgah, inilah pertama campsite yang untuk sahabat, yang pertama. Yang kedua, kita akan singgah nanti. Nanti kita akan tunjuk ni. Sini ada 1, 2, 3, 4 campsite. Betul dia. Ada 4 campsite lagi. Sungai kat sini dia banyak more pada sesuai pada orang kata apa? Untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak. Sebab dia jenis landai, rata kan. Untuk kanak-kanak memang sesuai lah untuk campsite kat sini. Orang tu rata tengok lantai. Orang tu lantai, nampak tu. So, ibu bapa dekat campsite pun tak risau anak-anak main kat mana. Senang nak tengok. Ya. Okey. Jadi ni adalah campsite dah. Hujan dah reda sikit dah. Boleh dapat lah, boleh tunjuk bagi orang tengok campsite ni macam mana keadaannya sekarang ni kan. Dia ada banyak pondok-pondok jenis lah. Pondok daun apa kan. Bukan nipah ni daun apa tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pondok ada kat sini. Lepas tu dia ada tapak dia 16. Lebih kurang 16 lah tapak campsite ada kat sini. Lepas tu dia taruh 8 tengah-tengah. Tengah ni kau nak main bola aku main apa boleh. Main badminton boleh, tak ada masalah. Lagi satu sungai ada sempoi Sungai dia daripada sana. Dia mari pusing sini. Lepas tu membulat. Nampak membulat. Jadi dia sungai ni memang ada kepung satu tapak campsite kat sini tu. Lagi satu sini open, area open lah sebab dia baru lagi buka campsite ni apa semua. Dia baru je tanam pokok-pokok semua. Lagi satu dia buat banyak pokok hiasan kat sini. Pokok bunga. Berlambak ni semua pokok bunga dia tanam tau. Pokok bunga dia tanam semua bunga ada. Betul pokok kelapa ke apa tak? Pokok kelapa ke entah apa tu. Lebih kurang ni sini ada sebiji batu semua. Suasana pun cantik. Lagi satu sini view dia jauh. View open. Kau nampak gunung ganang, lepas tu kau nampak kabut-kabut atas gunung tu semua tu membelakangi dengan kau tengok kampung orang asli kat sini. Memang cantik lah. Ini pipe dia buka. Try buka. Kuat. Air dia. Hidup air dia. Bapak orang buat mandi boleh. Bersih. Sejuk. Sini pun campsite ni special, dia ada tandas sekali. Ada 4 pintu tandas. Tapi tandas dia agak jauh daripada tapak. Dia jalan sikit lah. Janganlah malas sangat, kena exercise lah. Ini duduk betul. Gemuk pun tu tak? Ni? Ini aku cakap lawa tu. Tengok dia punya hutan view kan. Itu kan. Okey, jadi kau boleh tengok ini adalah campsite yang bersebelahan dengan campsite pos Lemui yang akan tunjuk lepas ni. Situ lebih banyak orang, lebih ramai orang, lebih mudah akses untuk masuk kereta semua tu sebab dia tepi jalan je. Sini dia kena turun macam ada berbukit sikit turun ke bawah. Jadi kalau macam kereta biasa tu memang payah sikit. Kalau ni boleh lah. Dan campsite ni kau tengok dia terbagi pada 2 belah tu. Belah sini kereta pun agak payah agak nak masuk. Susah boleh tu. Tak boleh. Dia agak payah sikit lah.
Jadi tapak dia pun tak adalah flat. Kalau tak tapak cantik lagi. RTT mungkin sesuai lah. RTT lah, RTT sesuai sini. Kalau nak patah kemah dia punya limited sikit. Limited sikit dia punya space. Okey, jadi kamu tengok. Dia kiri kanan tau. Okey, macam belah kiri ni kalau kita menghadap sungai, belah kiri kereta boleh masuk sampai sini. RTT lah. Syorkan RTT kat sini. Kalau yang belah kanan tu memang kereta semua tak boleh masuk sebab dia kena cross satu anak sungai kecil untuk pergi ke sebelah sana. Tapi bagi aku rasa view belah sini lagi cantik. Untuk mandi pula belah sini pun sebab dia ada satu lubuk tu, nampak? Lubuk tu memang dalam. Tengok saya ni memang hapus. Okey? Tapi puas pilih mandi kat sini. Tapi kalau belah atas tu pula dia memang jeram batu, nak mandi dia agak payah sikit. Mandi dia view tu. Tak kata sejuk, dia tak sesejuk Kuala Lumpur, tapi dia nyaman. Jom. Kita bagi budak-budak ni kopo. Panjang pun seronok dapat coklat. Hati-hati, pelan-pelan tak apa. Pelan-pelan. Ada lagi. Hai. Di tangan kenapa ni? Dah adik. Main bola kena. Pasal Leo. Apa lagi belum ambil? Nama apa? Kemah. Kemewahan, oi jom camping lagi, cari cerita bukan pujian, kejar matahari pagi, jauh dari kesibukan, kabut menyapa perlahan, sungai nyanyi ketenangan, dalam hutan aku belajar erti kehidupan. Ni nama apa? Ayu. Gigi mana gigi? Ayu. Kejap, ada lagi. Azlani apa? Ayu. Ni Ayu. Nama apa nama? Erika. Erika. Comel. Setiap langkah sungai bawa kemaafan, benda begini takkan jumpa tengah hutan konkret bandar raya yang sesakkan fikiran. Kadang kita cari bahagia sampai jauh perjalanan, padahal alam Kenapa hidung? bukan sebab kemah cantik atau mahal peralatan, tapi sebab kita kembali menjadi manusia. Howie, Ikan apa? dia buat sendiri lah ni. Macam dia punya pancing. Oh, ni tengok ni. Hasil tangan orang kampung. Dia macam reels yang kayu tu kan? Ya, betul. Oh, homemade. Memang cantik. Batang apa ni? Pasti. Ini pakai batang apa? Bertam ah? Batang mancing juga tapi duri ni. Oh, pokok duri tu. Oh. Oh, cantik ni. Macam mana mau nak kayuh? Pusing-pusing itu. Macam tu. Pusing-pusing je. Nanti dia boleh pusing benda ni. Oh, dia diikat balik lah. Biasa ikan besar-besar sini. Ya. Biasa ikan apa? Tu ikan apa? Ikan tengas. Tengas. Oh, tengas. Pakai umpan? Pusing. Pakai cacing saja. Ada juga hati ayam ada semua. Oh, semua makan lah. Tali apa semua ni. Tali pakai hutan ni? Tali tangsi. Cuma dia punya ni. Dia punya cincin. Orang panggil dia punya cincin. Ini berapa kaki ni? Ini mau 8 kaki ni. Lebih kurang lah. 8 kaki ni. 8 kaki tu. Ada kira tak berapa kilo dah pernah dapat ikan pakai ni? Satu kira. Satu kira. Paling besar ikan dapat pakai ni besar mana? Ni misalnya. Besar tengah dapat pakai ni? Ui, kuat. Bawah kampung Tencerah sana baru ikan sana ada. Oh, kat atas ni tak ada lah. Oh. Dia kat belah bawah sikit lah. Cantik tengok pancing ni. Stem tengok kan.
tempat ni tak ramai orang tahu. Ya betul. Orang jauh dia memang tak tahu. Ya, lagi satu kereta biasa tak boleh nak masuk. Ya, Dia kena betul. pakai kereta macam ni. Ya ya, kalau kita biasa motor boleh. Motor Hari boleh. tu saya tengok motor ramai masuk kat bawah tu. Ya, ya. Jadi sini kebiasaannya kerja ranger je lah. Kerja ranger, Betul, kerja kerja kebun hutan lah. sendiri. Kebun sendiri, Ya, cari ya. hasil hutan. Ya betul betul. Kebiasaannya kalau hasil hutan sini, hasil hutan apa? Macam Tongkat Ali semua lah. Ya tu Kak Ali, Kacik Fatimah. Herba-herba. Ya jenis herba-herba kampung ni memang tak ada buah-buahan. Sebab dia tinggi, bukit Ya, tinggi. tinggi. Bukit tinggi dia susah sikit nak tanam. Ya ya. Jadi sini lebih kurang ada 60 rumah lah sini. Ya ya, ada macam tu 200 lebih orang. 200 lebih orang. Tapi kira kampung lama, atas tu kira kampung baru lah. Memang asal sini lah. Memang asal sini. Oh, 53 dah. 1972. 1972. Anak ada berapa orang anak? 6. So anak semua dah besar-besar lah. Semua dah besar dah, kahwin lah. Satu cikgu sekolah sekolah Pulau Lemoy. bukan Lemoy, Titom. Satu masih belajar lah, opsi Tanjung Malim. Upsi Ya belum habis lah. Hebat. Awak kena ingat, orang asli ni pun, masyarakat orang asli ni pun semua yang pandai-pandai tau. Anak Tok Batin ni, salah seorang tu belajar di UPSI Tanjung Malim. Cikgu Tanjung Malim je. So seorang tengah belajar, seorang ni tengah jadi cikgu dekat mana? Titom. Kakak dia. Kakak dia belajar di tengah mengajar di Titom. Oh, kira Anaknya seorang lagi berada di UPSI Tanjung Malim. Uyuh. Oh, dah keluar dah. Tahniah. So nampak tak? Walaupun orang ni orang kata apa? Yalah dari segi kita dekat luar sana kan boleh mudah dapat belajar. Kemudahan kita banyak kan. Awak kena ingat masyarakat orang asli sini pun Kampung pedalaman dia macam ni pun susah. nak belajar. Tapi diorang punya semangat nak belajar, effort tu tinggi. Sanggup keluar. Kita respect lah masyarakat orang asli. Jadi yang duduk luar ni malas. Malas penampung. Tapi harap-harap budak-budak lain ikut lagi elok. Kena ikut jejak. Ikut. Kalau tak ikut lagi susah. Betul. Dia bila ada yang berjaya dia sebagai contoh lah nanti dia Ya, akan ya. mencontohi semua. Bukan patut mencontohi yang berjaya tu. Bukan senang. Kelas apa? Kelas Agama. Kelas agama. kat mana? Dekat mana? Surau ni. Mana surau? Oh, tu surau putih. Ajar asas paduan. Asal paduan. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Okey. Jumpa bang. Okey. Selain pada tu hasil makanan yang diorang cari kat sini. Pancing macam tu je. Oh, tanam-tanam sayur-sayur semua tak ada lagi lah. Ya, ada sikit-sikit tapi tak banyak lah. Kalau dulu sini ya, memang paling banyak ubi keledek. Ubi keledek ya. Ya, ubi keledek madu. Dia sebab tak ada benih ke apa? Sekarang ni benih dah habis dah. Benih dah habis. Benih dah habis. Kalau nak pun kena beli luar isi kecil-kecil tanam sementara dulu. Jadi dia tumbuh anak, Baru boleh ambil dia punya boleh pokok. ambil dia punya anak tu boleh tanam. Okey, jadi siapa-siapa kalau nak sponsor benih tu boleh. PM. Ya betul. Bagi jadi sini jadi kebun sayur. Ya, boleh. betul. Terima kasih Tok Jumpa lagi. Terima kasih ya. Okey. Terima kasih. Penuh nanti. Ya. Nanti Tapi penuh tak apa, macam dulu sini ada 3 tempat. Boleh bahagi. Bagi-bagi. Ya. Bantu pendapat orang kampung kan. Ya, betul. Jumpa lagi. Harap-harap apa yang Tok bagi tahu tadi kita sebarkan. Ya. Hai. Ini Kak, ada nak bagi biskut sikit. Ada biskut sikit. Sikit biskut sikit lah. Dia lah buat sambil-sambil kelas. Sama. terima kasih. Saya nak pergi kelas pada Ain juga. Boleh. Ini daripada kampung mana? Oh depan ni. Oh, so memang ada datang sini lah hari-hari ya. Jumpa lagi. Okay, bye-bye. Nanti jumpa kat kelas lah. Awak ni pandai ya awak. Hai. Halo. Apa janji? Waalaikumsalam. Semalam kan ada janji nak datang lagi. Tak tipu kan? Datang lagi kan? Dua seorang nah. Dua seorang nah. Baju sekolah lagi awak. Handsome semalam pakai baju tu. Nak tengok apa? Mana yang tak mana tak pakai seluar seluar mana Sam? Mana? Mana? Tu dia tak pakai Ni tak pakai seluar. Mana yang tak pakai seluar malam? Ya ke? Oh, hari ni kau pakai baju pula kau.
Apa ni? Beratur, tak boleh macam ni. Beratur. Beratur dulu. Satu line. Beratur satu line. Satu line. Nama apa nama? Hakim, Adik Hakim. Nama? Makasihku. Ha? Razri. Okey. Nama? Edri. Oh, tu ada kembar. Oh tu. Comel. Aku tak cukup tangan ni. Kejap tak cukup tangan dah dia. Tolong ambil, tak cukup tangan. Jom. Dah. Tangan jaga tangan. Tangan. Boleh lagi. Tolong pegang. Ni hingus. Kenapa hingus? Ha? Kenapa hingus? Jom, mai. Dek, aku baju. Mana? Beratur. Beratur. Oh, dia ajar tengok. Dua, nah. Ni lagi, nah. Kenapa tak? Dia malu. Suka? Dia tak sihat, dia asma. Peluk. Peluk. Nah. Ambil kak. Ni, Sumi. Sumi bagi mak pegang. Nah. Tiga nah. Macam kenal lah. Macam kenal. Macam Tengok macam kenal. Macam kenal. Mana seorang lagi? Kau dekat mana tu? TikTok. Oh, ni main game tu. Dah. Tu jadi ingatan. Saya. Oh, suara jadi ingatan. Saya tahu tanya. Oh, biasa tengok ah. Tengok jadi cameraman tu. Bakal jadi cameraman besar nanti. Kena tengok ni. Bakal jadi cameraman. Tengok hasil dia orang pegang. Sini, tekan yang ni, bulat ni. Oh, comel. Cantik, handsome tau. Ui, cantik. Okey dah. Bagi abang. Saya. Kak dulu. Kak nak main. Ada dua. Bagi orang boleh. Nanti dah makan sampai jangan buang merata Janji. Tu siapa buang tu nampak tu? Kantoi. Siapa buang? Buang tu. Kantoi awak. Buang tu nampak. Pak Wei kena ikut dia. Dia leader. Saya nak. Apa? Saya Sekejap. nak. Nanti saya nak kena pegang dulu. Kejap. Jom sini. Ikut. Cepat. Robot. Jalan-jalan. Mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu. Aku tak nangis. Ikut budak-budak ni pusing. Tak boleh minum. Ni siapa buang ni? Oh. Jatuh. Mana nak cuci kaki? Ha? Ada air nak cuci kaki? Tu bang. Atas tu ada air banyak. Mana? Masih tu. Mana? Tu. Dalam ni. Ya. Okey, terima kasih. Jom. Sama-sama. Jom. Nak bawa abang pergi mana ni? Ada anjing. Ada anjing. Ya. Oh, ada anjing. Ada orang gali bang. Oh, Ada. orang gali. Bang, banyak tak gali jahat bang. Siapa gari? Bang jahat ya bang. Ha? Jahat. Siapa jahat? Siapa jahat? Anjing. jahat. Oi, jangan anjing Oh, jahat. anjing Abang jahat takut. kena gari. Garang di sana bang. Oh, anjing jahat kena gari. Ya. Banyak. Bang banyak bang. Banyak Banyak Ada orang itu. Oh, ada orang dalam ni. Ada orang dua. Oh, dua orang. Dia bongkar semua. Semua rahsia dia bagi tahu. Paul. Neh. Bel, mana Bel? Ni Bel. Nah. Bel. Bel. Oh, ni lagi seorang. Dekat apa? Terima kasih. Ini comel ni. Jom tengok mana lagi dia nak bawa. Bawa ke mana ni? Mana? 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 Ada anjing garang. Itu anjing. Mana anjing garang kata? Ni ayam. Ayam bawa anak. Hai. Kamu kena patuk mula. Oh, tu anjing dia. Oh, anjing jahat. Takut bang digigit. Oh, dia gigit. Ayo. Dia buang. Kan, pergi. Dia lari. Ini anjing ni Ni. Ya. Wah. Oi, patutlah. Buat macam tu. Awak buat macam tu patutlah dia marah. Memanglah dia gigit, awak buat macam tu. Tengok baling batu lagi. Mestilah dia gigit. Dia jadi Anjing jahat Ini dah. ni. Dah terkejut ni anjing. Mahu anjing tu nak marah. Tengok kawan tu terkejut.
Mana ada angsa itik? Itu angka. Itik bukan angsa. Oh, tengok lari-lari boleh lari tengok. Oh. Saya punya nak terlicin dah ni. Dia punya kaki macam ada grip tu. Kita punya dah nak terlicin. Dia lari macam tu, tak pakai kasut. Dia punya kaki macam ada grip. Dia laju lagi. Suspension force ni. Oh. Dengan tayar ada grip pun power. Ha. Ini tempat apa ni? Makan. Sebab apa? Oh, makan. Kenduri lah. Ya. Ramai-ramai lah sini makan. Ini kayu apa ni? Untuk apa ni? Kapan? Kau tak beli Tembak untuk tembak Ya. Macam mana tembak? Macam mana? Tunjuk. Tunjuk. Tak pernah tengok. Macam mana tembak? Macam mana? Tunjuk. Tak ada peluru dia. Oh, tak ada peluru dia. Peluru dia teruk. Terung bulat kecil tu Oh, terung kecil tu. Terung bulat tu. Oh. Peluru dia. Ambil kat mana peluru dia? Tanah. Oh, kat atas. Kan. Ni lubang apa ni? Ular. Ular. Ya. Nanyu. Anjing. Ya, betul ya. Anjing. Anjing. Oi, takkanlah ada Korek ular kat macam sini. ni. Tengok. Dia gali. Dia dikorek. Oh, dia korek anjing korek. Oh, okey. Di mana lagi ni? Lagi. Oh, tengok. Itik ni kepala pang. Ha. Tengok. Awak selalu lari laju-lajuan ni. Ha? Ya. Selalu lari. Oh, grip dah tumbang. Berani. Hello. Oh, dia bawa kita orang pusing macam-macam. Seronok. Best. So, macam mana Pak Wi perasaan? Okey, cantik. Bersih, tak ada sampah apa semua. Lagi sini nyaman tu. Dia macam dia tak sejuk sangat tapi dia nyaman, dia selesa. Walaupun ada lah keluh sikit-sikit tapi best. Best, dia nyaman, best. Lepas tu budak-budak pun tengok budak-budak Ya. di bawah lagi budak dia aktif tau. Dia tak macam jenis ada setengah tu dia melorot, dia segan, dia malu. Sini tak. Sini tak malu. Dia orang tak ada rasa segan, tak ada rasa malu nak berkawan dengan kita. Ini pun antara contoh-contoh yang dia orang akan tengok dunia luar nanti. Penting ni budak-budak ni. Jadi kita tunjuk bagi dia orang tengok dunia luar kadang-kadang kan. Bagi dia maju ke hadapan. Mantap. Tadi botol letak sini. Letak sini. Tembak botol. Tembak betul. Tengok siapa boleh jatuh kan? Tengok siapa tu boleh tembak botol tu. Tembak. Awak dulu. Awak dulu tembak botol. Saya boleh. Alamak tak kena lah. Tembak betul. Alamak tak kena. Aduh, tersasar. Peluru ni. So setiap orang ada satu senapang tu. Setiap orang ada satu. Apa nak cuba? Sini. Okey. Lengar. Okey, tengok. Mana botol? Ni botol. Botol. Tengok Tembak. 1 2 3. Alah. Meh saya cuba pula. Adik. Tengok. Tak kena. Pacik dah. Okey, jadi ni terung apa tadi? Terung apa? Pipit. Terung pipit ni dia ada batang dia kat belakang tau. Okey, kita kepitkan batang dia nampak. Kepitkan macam ni. Kepitkan macam ni, betul kita tarik getah sangkut kat dia. Batang dia kepit kat sini. Betul getah dia sangkut kat situ. Jadi boleh tembak dah. Tekan dia tembak. Tekan je, tu tekan. Tekan lah. Tekan tembak. Ya. Okey. Okey. Macam tu. Kalau macam tu abang boleh cuba satu lah. Abang pakar menembak. Tengok hilang terus. Mari saya abang tembak, mari. Tekan yang mana? Tekan yang tu. Okey, boleh? Kejap. Mai saya pegang. Letak botol tadi. Botol tadi mana botol? Tu. Nak cakap apa lah, masih jatuh ni botol. Masih kena. Cepat. Mai kita tengok. Bergerebus. Pot. Di situ dah ada lencong sikit. Tengok. Oi. Siapa yang kena? Ceklah. Oi. Belum start. Belum start. Ni shooter. Shooter. Aduh. Kejap. Sekejap. Dia ambil peluru. Tapi nak. Oh, memang betul shooter lah awak. Siapa? Cepat. Saya. Alamak, sikit lagi. Ya, ada orang yang Aduh. Cantik. Namai kita buat macam ni. Siapa tembak masuk, abang bagi Sumi satu. Cepat. Oh, tak kena. Alamak. Beratur. Tembak. Alamak, tak kena. Sikit lagi. Online pula. Oi.
Kau cakap dia ni sharp shooter. Okey. Ha. Tembak tu. Lain pula. Oi, pandai. Kakak. Okey. Oi, pandai. Ambil ni. Sampah ambil. Sampah ni kutip tak? Sampah semua. Sampah kutip. Masuk Oi, poket. pandai. Oh, tak kena. Mana peluru ni? Oi. Penuh lagi. Tepuk tangan. Joget gitu. Oh, joget dia boh. Ini memang Tutup boy, siap joget. Okey, dah. Bangun pagi, gosok gigi, alamak perut dah berbunyi. Sarung pelikat ikat ketat, takut tercabut tengah pekan. Oi makcik, pokok tinggi. Oi makcik, bunga wangi. Lalu rumah Pak Li hulur sekeping roti. Lalu depan rumah Pak Wei, pokok dia tegak berdiri. Lalu Joget. Ya, joget je. Joget dia. Joget radang. Joget radang. Ya. Joget radang. Dia kau kacau bindit. Dia siap angkat kaki kau. Timing belum masuk. Dia ada dah tempo dia. Tunggulah chorus. Dia tak boleh orang kacau. Dia kena tunggu. Tak, Pak Wei kena tunggu chorus. Dia tunggu chorus. Dia ada tu. Nampak? Dah makan jangan buang sampah merata, boleh? Boleh. Bagus. Joget. Oh. Joget. Okey, lepas daripada campsite sahabat tu, kau akan lalu satu kampung kat sini tau, belah kiri. Kalau kita nak masuk ke Pos Lemoy, sini Kampung Kanis namanya. Kampung Kanis, Pos Lemoy, Cameron Highland, Pahang. Power. Best. Best. Budak-budak sini memang happening gila. Memang happening. Kalau kau datang lu bawa jajan, lepas tu kamu datang berinteraksi. Main-main lah dengan budak-budak sini. Ya, betul. Memang ni. Antara satu ni Taya Grip. Nanti jumpa Taya Grip ni. Ini Taya Grip. Tengok dia berlari nanti. Oh, dia berlari memang grip gila. Betul? Betul? Betul tak? Angguk. Betul tak? Betul? Betul? Ini. Kenapa dia tunjuk? Dia tunjuk ni. Awak nombor berapa? Nombor berapa? Nombor berapa awak? Satu. Macam mana satu? Macam mana satu? Ni. Aduh, lain lah. Dia boleh berubah-ubah. Lain kali abang masuk abang bawa bola. Happy Nak bola? Nak. Nak. Nanti next time abang masuk abang bawa bola. Main Bola sepak. Nak? mana? Ha? Kat Padang awak lah. Ada Padang. Kecil. Orang dia. Boleh lah. Main putang. Boleh ke badan kecil pun. Awak kat sini dulu. Bila dah hebat Nanti pun kita boleh bawa main kat bola. luar. Lepas tu kita badminton nak badminton. Nak. Kita bawa raket kan. Bawa raket lepas tu bawa bola badminton. Tapi badminton tak boleh. Dia bola tu kena beli kat mana nanti? Yalah. Kalau kosok. Bagi bola lah. Bola lah senang. Bola sepak aku. Jom kita gerak ke next punya kampung. Sekejap. Last punya kampung, satu lagi. Okey. Okay, bye-bye. Bye. Awak belakang tu mari sini. Awak belakang tu mari sini. Jumpa lagi. Nanti balik nanti kita singgah. Okey? Okey ya? Okey. Awak shooter mai. Bye. Jumpa lagi. Jangan nakal-nakal, okey? Dek, majulah sukan untuk. Garuk. Lepas tu jangan buang sampah merata tau. Okey? Bye-bye. Bye-bye, Pak Jitan. Bye-bye. Okey. Okey, kita dah sampai lagi satu campsite ni. Ini campsite yang ke-1, 2, ke-3. Campsite yang ketiga kat sini, okey. Yang kita duduk yang keempat. Ni yang ketiga. Nampak ni dah suasana dia memang tepi sungai ni semua. Memang tepi sungai. Jadi kita letakkan nama campsite ni campsite tak ada nama. Bukan senang. Ni campsite
campsite pos Lemoy. Inilah campsite pos Lemoy utama yang kamu nampak ni. Okey, jadi kalau masuk jalan tu daripada luar kamu masuk akan nampak di belah kanan. Okey, jadi tapak dia macam-macam. Dia akan nampak tepi jalan. Campsite ni memang tepi jalannya. Ini pun antara campsite yang paling banyak orang akses. Paling banyak orang camping kat sini sebab dia mudah akses dia. Banding dengan campsite-campsite yang lain dan semua tu kan. Mudah akses. Sungai pun cantik. Dia orang tengah buat pondok apa semua ni. Atas tu tapak ada, atas lagi bawah tapak sampai besar. Tapak dia besar. Tapak dia memang sedia besar. Banyak tempat kau boleh baca kat sini. Okay. So datang boleh pilih mana tapak yang korang nak, mana tapak yang korang sesuai. Yes. Korang boleh tengok mana biar yang mana pakai RTT tu kan. Boleh tengoklah mana kawasan yang boleh buka RTT sesuai dekat dengan sungai ke, yang pakai camp apa semua, yang pasang fly sheet apa semua tu boleh pilih masing-masing. Dia bukan jenis kita kena booking ni tempat aku nak duduk tak, bukan. Dia datang pacak je mana-mana. Pacak saja mana-mana. Lagi satu sini dia punya vibe, dia bukan macam vibe hutan tau. Dia macam vibe kebun. Dia macam vibe kebun sikit. Dia tanam banyak pokok sini. Lagi satu sini pun ada tandai. Tapi tandai agak jauh sikit seberang sana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu lah. Tandai kat sana. Ujung tu. Okay, nanti tu dia. Campsite dia. Ini campsite Pos Lemoy. Dia tak tahu nama, aku tolong letakkan nama. Campsite Pos Lemoy sini. Mantap. Okey, jadi aku dah tunjuk dah segala campsite ni. Okey, campsite yang pertama tadi Sahabat. Okey, yang kedua yang macam hutan sikit tu, lepas tu yang kena cross sungai apa semua tu. Ini campsite yang ketiga. Okey, campsite Pos Lemoy. Ni aku letak nama Pos Lemoy. Lepas tu campsite yang terakhir, campsite yang kita duduk tu. Lepas tu sekarang ni kita nak ke next destination. Lagi satu kampung dekat dia panggil Pos Lemoy lah kot. Aku tak tahu kampung apa, kita pergi bawa. Dia ada sekolah kat dalam kan. Jom kita agihkan lagi jajan untuk budak-budak kat sana pula. Cepat beratur. Beratur dulu. Tengah main apa? Main bola Ni, sini lagi beratur depan abang. Ni, depan abang pula. dulu. Okey. Sama. Ni, Allah hingus. Hingus. Kira betul-betulnya kampung Pos Lemoy ini dia. Ini dia. Yang tadi kita pergi kampung lain-lain tu betul pecahan-pecahan dia lah. Utama kampung Pos Lemoy ni dia. Okey, dan lebih kurang ada berapa rumah tadi? 30 lebih rumah. Lebih kurang 200-300 penduduk ada kat sini. Di sini ada sekolah dia semua kat sini, solar dia, surau dia semua dekat sini. Utama dekat sini. Betul belakang tu ada apa? Quarters cikgu semua tu. Tengah main apa ni? Tengah main apa? Main rumput. Tengah main rumput. Tengok rambut. Aduh. Sapu sikit rambut tu, rumput semua tu. Lepas makan jangan buang merata sampah Jangan buang. makan situ. Okey? Jangan buang merata tau. Mantap ni. Jom. Cepatlah, tengok gambar. Pandang kamera. Cheese. Oh, ni. Love. Ya. 3. Ya, okey. Apa kaki? Paku. Mana tengok? Apa lagi? Beratur. Jangan dah ambil, jangan ambil dah. Awak bukan ambil tadi. Ni menipu dia. Saya kenal muka awak. Saya kenal rambut awak. Pasal kaki dia. Paku dia. Takut nama jadi tu. Cantik lah. Sama. Tak jelek lah, cantik lah. Sekolah ikut. Sini. Mantap. Macam ni. Geng lagi. Geng tadi tu. Okey, macam ni. Macam ni. Susu. Ya, ada susu lagi. Ada ni. Ewa. Tak ada, kita ada 5 orang aja. Alim Kenal ni Cam. Cam. Ya, betul. Orang kampung. Kita sama kampung ini. Memang duduk sini lah. Ada kuarter ni. Kuarter lah, memang duduk kat kuarter lah. Habis tu semua datang di sana? Pergi melawat staf pekerja keselamatan di pagi. sakit. Abang tu, abang. Main sekali. Mati. One more. 1, 2, 3. Selamat datang Pos Lemoy.
Okey geng, malam ni adalah makan malam yang paling meriah sekali dalam sejarah. Kamu tengok macam-macam makanan kita ada. Yang first sekali kau tengok ayam kok yang dah pecah minyak ni. Oh, pecah minyak dah. Ayam kok kita masak dengan Coca-Cola ayam ni. Okey, dalam ada rempah rata macam-macam lagi. Okey, kita masak lagi. Lepas tu ada satu air yang paling special dalam alam semesta sekarang. Campuran air long lychee. Lai long chi. Lai long chi om tu. Campur apa om tu? Leci, longan, blackcurrant, sangkuit oren dengan kita bubuh neneh fresh ni dalam tu, potong ni neneh. Power weh. Cirit tak tahu, besok baru tahu. Kalau besok cirit, nanti je. confirm Pak Din punya toilet tu pecah weh. Okay geng, tengok. Ini dah menu-menu malam ni. Gila punya meriah ni. Ayam kok, neneh, ayam goreng, tongsan lah. Salmon goreng, kepala jenahak, kepala ikan merah ni. Lepas tu kepala salmon. Tu sayur-sayur goreng semua ni. Thailand ikan masin. Lepas tu ada telur dadar dengan air yang paling special ni. Ini tadi kita ni. Air ni special ni. Cirit tak tahu tu juga. Power weh. Dengan nasi. Panas-panas, mantap. Kita mulakan ekspedisi kita. Malam yang bapak punya sejuk ni, dengan air sungai yang bapak punya sejuk ni, kita terus pergi menyelam. Kita yang depan dah. Lari sikit tadi. Panaskan badan. Dia lari. Panaskan badan. Slow. Ni Geng kita. Tengok, dalam keadaan gelap kita berjalan ni. Kita nak menyelam kat mana ni? Bawah Cuaca dah lah sejuk. Bintang banyak. Sungai pun sejuk. Awan tak ada. Itu lah. Oh, wah, mantap. Oh, tengok daun. Apa nama daun ni? Daun apa bang? Daun pulut. Daun kepulut. Oh, ni daun pulut. Oh, ni daun Ini pun boleh digunakan untuk cuci. Bukan? Tu. Tu. Oh ni. Oh. Macam mana je? Sedap. Sedap lah. Mantap bang. Mantap. Gelak dia. Kenapa? Apa yang digelakkan? Tanya biar betul kita nak buat ni. Dia pun gelak. Alamak. Oh, lain sikit daun dia pada ni. Ada benda. Buat tu. Buat tu dia blending Ya dah. Oh ya. Tubik buih tu je nanti kalau awak gonyong kat tangan tu. Betul. Oh tu Dia. Pipik perlu banyak-banyak. Nipis dulu. Tak, saya takut nipis dia. Dia sifat dia melaki. Macam gampang. Dia tiba-tiba. Random ayat dia. Penyelam. Oh, tak pakai baju dia. Oh, Nampak tau? baju tak ada. Awas tidak lawan. Kau. Tolong bapa. Tu ikan tu. Ketam. Dia tembak ketam kan. Dalam ni je. Dalam ni. Aku nampak ekor ikan ni. Tak licin lah kaki dia. Betul-betul grip lah. Pelan-pelan.
Ni saya punya paling besar tengok ya. Okay. Azizi lah. Cik, off lampu tu, Cik. Sekor. Pegang. Takkan besar tu. Ha, ni lagi besar bang. Tengok bang. Dekat sikit. Besar gila. Aduh, masihkan bilik. Tak ada rezeki nak jumpa kawan hari ni. Jadi, macam mana sedikit kata-kata Itulah kita duduk sana lah. untuk aktiviti malam? Mula-mula memang rasa sejuk tu sampai tak nak turun air tu. Sebab dia sejuk tu menyucuk kau-kau. Tapi bila dah turun, mungkin sebab betul lah abang ni cakap tadi. Dia orang memang dah tahu benda ni kan. Kita kena berjalan. Jalan jalan bagi badan panas dulu. Generate heat dulu. Bila dah turun tu sekarang okey dah. Walaupun kelenjum macam ni tak rasa sejuk. Tapi yang paling penting baju kena pakai. Kalau tak pakai baju memang sejuk gila. Tapi brother tadi seorang tu tak pakai baju bang. Gila lah, power weh. Dengan lompat-lompat atas batu. Oh, dengan tuntang gila. Lompat dia laju gila. Dia memang tak boleh nak follow. Kalau betul-betul kalau nak jalan stream dengan dia orang ni, memang stamina kena cukup. Dia orang punya tak boleh ikut ni. Satu grip dia orang tu memang gila-gila. Power memang tak pakai kasut ni. Macam mana boleh tak pakai kasut boleh jalan atas batu? Tak licin ke? Licin. Habis tu? Dia kena pandai. Oh, Kena pandai. tengok dia tak Hilang. tak pakai kasut. Gila. Bukan ni seorang lagi. Tak hilang. Tak hilang. Tak gelak-gelak kan. Ya. Lampu tu ada je. Tadi pantang larang kat sini. Pantang larang kat sini tak boleh gelak ketawa kan. Bukan tadi kita bising sangat. Orang kata menembak ni tak boleh gelak ketawa sebab sini adalah penunggu dia. Betul bang. Setiap lubuk ada penunggu dia. So kita kena Yalah. walaupun kita selama ni kita tak tahu kan. So bila kita datang tempat orang ni, inilah salah satu aktiviti kita. Kan kita dapat ilmu daripada orang macam mana kan. Macam abang ni cakap tadi, kita tadi sambil menyelam kita duduk bising-bising. Ya, tuntang. Kita tak tahu kan. Ya. Lepas pada menyelam abang ni bagi tahu sepatutnya bila ada tempat-tempat lubuk-lubuk tu kita tak boleh nak gelak ketawa. Tak boleh cakap besar-besar apa semua sebab setiap lubuk tu ada penunggu dia. Ya. So Ada kita penjaga kena dia. menghormati dia. Ya. Dia bagi kita rezeki cari ikan tapi kita pergi sana kita bising-bising. Sebab tu kita kena hormat dia orang lah. Saya cakap pun tak betul sebab sejuk. Memang sejuk. Tapi betul cakap dia orang trekking sungai memang laju gila. Betul. Weh. Tak boleh follow langsung. Tengok abang tu kaki ayam je. Hebat dah tu. Mana berkasut tu? Tak berkasut. Kasut baju dia tak lagi, berbaju je. Hui, gila betul. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi, morning guys. Hari ni kita berada pada hari yang keempat. Acik formal gila. Acik ada berpotensi jadi pembaca berita. Ada potensi baca Pembaca berita. Pagi-pagi ni otak dah blur sikit. So apa yang terlintas dalam kepala otak ni dia bayi balon je. Sejuk Sumbat hidung ni. Nak mandi pun fikir 2 kali tu. Boleh mandi. Bukan 2 kali, fikir 3 kali. Pawi mandi lain. Celup-celup naik je. Celup-celup naik je. Sembang. Boleh percaya ke Pak Wi pagi-pagi mandi? Sembang. Kan? Dekat saya ni. Tengok tu. Akmal panjang tu Kata kat saya ke. Nampak tu. Sejuk sangat pagi ni sebab semalam hujan kan. Oh, sejuk weh. Gila. Malam hujan, orang kata semalam kalau hujan sini ada bintang dekat atas berwarna awan tu cerah, memang sejuk. Kau punya sejuk. Malam tadi pun berapa lapis baju saya pakai malam tadi 2 lapis baju. Terasa sejuk. Terasa sejuknya. Pagi-pagi kalau siapa berani terjun sungai ni sekarang memang salut dah. Kalau ada challenge Kalau ada challenge panjang pun sanggup. Betul lah cerita challenge. Cerita challenge mak aku boleh terjun. Nampak tak? Bila cerita challenge semua benda boleh jadi, betul? Kalau challenge apa aku dah terjun. Jadi perjalanan kita pada hari ni kita nak buat apa? Nak start kemas-kemas Jangan kemas-kemas lagi. Sekarang ni kita jam menunjukkan pukul 9.30 lah. Budak-budak balik sekolah, ada orang dah asrama kan. Hari Jumaat ni seminggu sekali dia orang akan balik. Yang mana perkampungan yang jauh-jauh dia akan balik rumah. So kita kena tunggu dia orang dekat atas sana. Yelah. 8 kilometer. Dia ada satu kampung lah sini. Las, sampul las tu kan. Dua kampung. 2 kampung las tu. Yang tinggal 4 rumah dia. Ya, betul lah.
Dia tinggal 4 rumah. Itu satu kampung yang ada orang kena jalan kaki balik ke rumah. Yang aku respect dia bukan apa tau. Budak tu yang paling besar punya umur 11 aku bilang. Betul. Lebih Umur kurang lah. 11 dia bawa semua budak tu yang umur paling kecil orang 4 tahun 5 tahun. Apa tahu? Darjah 1 lah, darjah 1. Pra pun ada 6 tahun lah. So diorang tak ada guide daripada orang dewasa lah. Tak ada Tak ada kan? Umur 11 seorang tu dia je guide. Boleh trek hutan simpan padat ni sepanjang 8 kilo ni sendiri. Betul. Lepas tu dia orang lari balik rumah sejam sampai 8 kilometer. 8 kilometer tu diorang boleh buat sejam. Kena cross sungai pakai apa semua. Betul dia ada bagi bekal. Kalau lapar betul tengah jalan tu makan tepi sungai apa semua. Oi aku selut gila. Nanti daripada pihak kantin tu dia akan bagi bekal lah untuk budak-budak tu kan. Kalau katakan orang lapar, diorang akan berhenti tepi sungai lah untuk berehat makan apa semua. Yang paling penting route tu dia selamba. Dia tahu jalan balik ke semua tu. Dia tak ada tak ada silang sini silang tak ada, sana. betul. Memang power. Tabik gila kalau kita biasa kami suruh masuk hutan 8 kilo tak wani. Iya, kalau seorang-seorang lah kan. Gila. Sebab mungkin diorang pun dah terlatih daripada kecil. Hari-hari main dengan hutan, duduk dalam hutan. Tapi memang respect lah, Memang kita respect lah Tapi diorang. tu lah cakap, respect satu tapi kesian pun satu lah. Tak ada cara lain lah kita nak buat kat diorang. Tak ada cara lain. Itulah cara kita nak menghiburkan dia pada hari ni ialah kita bagilah jajan kat dia orang. Lepas tu hiburkan dia orang sekejap, main-main kejap dengan dia orang. Betul? Itu adalah cara hiburkan dia. Ada satu lagi yang saya nampak semangat orang nak cari ilmu. Semangat dia. Betul. Sanggup semangat cari ilmu 8 kilometer weh. Bagi dia orang memanglah dekat. Bagi kita cuba jalan tu 8 kilometer. Macam semalam lah kami jumpa cikgu-cikgu diorang cakap, oi 8 kilometer tu diorang boleh buat dalam masa 1 jam. Terkejut Kau punya diorang jalan kaki tu 1 jam 8 kilo. Oi itu kalah atlet tu rasanya. Iya. Kan? Kita pun kalau lari 2.5 pun 2.5 ambil lah masa dalam 2 minit. Oh, dia orang laju weh. Kau diorang. Itu kita sebab kita berlari. Sebab jalan rata. Jalan rata lah. Ini jalan hutan, cross sungai, ada nak kena lalu jambatan. Uish. Dia main trail hutan tau, bukan tempat rata tau. Itu memang cakap kalau budak yang kita nampak dia memang laju budak-budak yang tu. Tayar grip tu. Wah, tu tengok dia laju. Dia boleh berlari daripada atas bukit tu dengan kawasan bukit tu bola lepas biasa rumput. Bayangkan licin dia macam mana kan. Dengan berkaki ayam dia boleh Berkaki ayam. laju dia tu. Nampak kami tu berlari laju. Uish. Tak ada kona-kona lah. Tak ada yang tergelecek lah. Tak ada break langsung dia. Gila. So sekejap lagi lah kita tengok macam mana reaksi budak-budak ni nak balik sekolah kan. Seronok ke apa ke kita boleh tanya kejap lagi. Kan? Macam mana dia boleh sebati perjalanan dia tu. Itu kan? Dia tengok. Kalau boleh tanya, kalau kita tanya sikit soalan kan. Cantik. Kalau diorang iyalah. Dia dah masuk dah masuk sekolah, rasa dia boleh jawab soalan pun. Boleh jawab. Kita akan tanya lah macam mana perasaan dia, berapa lama dia macam jalan cikgu diorang cakap semalam, yang mungkin budak-budak yang pra sekolah darjah 1, darjah 2 ni, diorang kurang sikit dalam bahasa Malaysia. So abang-abang diorang yang akan ajar diorang. Sebelah tu. Mungkin kita boleh tanyalah dekat situ, kita boleh tanya abang-abang diorang. Ya. Guide dia. Tempati tak masa kita bagi jajan semalam. Abang-abang cukup sayang kat adik-adik. Betul. Walaupun bukan adik kandung. Bukan adik kandung dia. Dia cukup sayang, cukup jaga kan. Diorang dekat sini kan. So dia dekat Rahim satu dia tu. Diorang dekat sini kebanyakan semua ada bau-bau baceng lah orang kata. Ataupun ada darah daging masing-masing kan. Sepupu, sepapat apa semua dalam di kalangan orang sendiri. So dekat situ keharmonian orang sebati lah di antara budak-budak kecil apa semua ni. Kita yang dekat luar ni ada kemudahan pergi sekolah, naik motor, naik van. Itu pun masih ada yang ponten sekolah lagi. Itu pun kan? Mak sempat dia nak padam tak pagi, tak bangun. Itu betul. Nak kena pukul dulu. Cuba bagi apa alasan orang dekat luar. Aku sampai form 2. Tahu. Pawi pun jujur cakap dia sampai form 2 je belajar. Nampak tak? Dan lagi satu, kalau siapa-siapa nak sumbangan apa-apa ke, nanti kita akan buat next trip lagi. Siapa-siapa rasa nak sumbang sesuatu untuk kawan kampung sini ke, mana-mana kampung asli akan datang yang kita akan pergi ke, okey boleh PM. Ada satu lagi. Semalam akak tu cakap perlukan berus gigi. Ya betul. Gigi, macam semalam kami jumpa sendirian cikgu. Barang asas. Malah saya menyembang dengan cikgu tu dia kata kan,
Diorang nak barang-barang asas untuk diri sendiri lah. Macam berus Sabun gigi, ke, sabun mandi, shampoo mandi, ke apa semua kan. Sebab sabun cuci muka ke. macam daripada penceritaan cikgu tu semalam dekat saya, dia kata budak-budak yang pra-sekolah kecil-kecil ni masuk sekolah, cikgu-cikgu diorang dia ajar, bukan dia ajar dalam macam kita belajar matematik, English apa semua, tak. Diorang mula-mula sekali diorang dia ajar cara untuk bersihkan diri, mandi. Sebab diorang cikgu dia kata semalam kadang-kadang budak-budak ni pun yelah, diorang tak biasa, dekat rumah tak ada tandas, dekat rumah tak ada berus gigi. So cikgu-cikgu diorang ni ajar diorang. Sebab cikgu tu cakap semalam, budak-budak yang pra-sekolah ni berak semua berak tepi longkang. Yelah, sebab dia orang mana ada tandas. Diorang mana tandas, diorang tak tahu kan. So dekat situ start daripada situ cikgu diorang minta barang-barang keperluan lah, macam keperluan diri, berus gigi, ubat gigi, sabun apa semua tu kan. Dia pun tak pernah tengok berus gigi. Berus gigi pun tak tahu benda apa. Betul. Macam tilam pun mana ada tilam, mana tak tahu tilam. Diorang tak tahu tilam tu macam mana, nak apa, toto, cadar ke apa semua. Mungkin dari segi sumbangan macam tu lah kan. Dia mana tak tahu pakai macam kita. Tiba kalau kamu bagi roket sebiji, suruh dia kamu terbang. Mana hati? Mana kerti Jam panas. takut pergi cuk apa. Jam panas. Jadi mungkin ada setengah orang, bukan semua orang boleh akses, dapat akses masuk ke kampung-kampung macam ni. Sebab ada setengah orang mungkin tak ada kenderaan ataupun sibuk apa semua tu kan. Kalau rasa ada niat, ada hati nak bantu sesuatu, sikit ke banyak tak apa, bukannya apa, boleh PM nanti. Boleh PM nanti. Mungkin dalam nanti next punya video ada korang punya sumbangan dalam tu kan. Kita buat ni daripada siapa-siapa punya ceklat. Kita akan sebut sikit macam tu. Korang akan rasa lebih seronok lah macam tu. Okey? Mantap weh. Okey, lepas ni kita dah jumpa budak-budak apa semua, kita akan kemas dah, kita nak gerak bagi tempat dah. Sekejap lagi lah kita tengok budak-budak tu balik sekolah. Okey. Lepas tu kita sambung sekejap lagi. Luncur. Kita pergi ke hujung sekali, laluan yang diorang terakhir kita boleh jumpa. Tanya diorang sikit pendapat macam mana seronok ke pergi sekolah. Sebab diorang seminggu sekali diorang akan balik. Mana hari Jumaat diorang akan balik rumah, and then hari Ahad. Mungkin Ahad kot datang balik. Kemungkinan hari Ahad petang lah. Ahad petang tengah hari macam tu diorang akan patah balik pergi ke asrama selama 1 minggu. Okey, sekarang ni kita tengok panjang. Berat saya. Bawa barang-barang untuk budak-budak ni. Kita pun nak merasai macam mana budak-budak merasai balik dalam hutan. Jalan dia ni. Ni jalan dia ni. ni. Jalan utama dia ni. Sini saja jalan utama yang besar sikit lah kita nampak. Mungkin lepas pada sungai tu, jalan yang agak sempit, hutan tebal. Kita doakan orang supaya selamat pergi dan selamat balik lah. Ni adalah salah satu cabaran lah. Kita cakap sebagai cabaran lah untuk budak-budak tu. Tengok, dia kena melalui jabatan. Ini baru permulaan. Dekat dalam tu kita tak tahu lagi sejauh mana cabaran yang orang kena harungi, yang orang kampung buat untuk budak-budak pergi sekolah. Buat pakai buluh je. Pakai buluh je. Buluh ni besar ni. Bawah ada sungai, belah sini semua hutan tebal. Depan tu mungkin lagi teruk lah jalan dia. Sebab dengar cerita jalan ni kereta tak boleh lalu. Hanya motor sahaja boleh lalu. So kita bayangkan betapa sempitnya sebiji motor tu boleh lalu. Itulah jalan yang budak-budak akan jalan sepanjang 8 km. So kita tunggu sini ya. Kita tunggu sini lah. Surprise. Kita buat checkpoint kat sini. Bawa mana budak datang nanti kita bagilah jajan sikit, bakalan untuk orang lah. Sebab diorang pun tak expect kita ada kat sini. Ya, betul. Tak bunyi sini tu. Salah satu bunyi kijang. Kijang. Salah satu bunyi kijang. Mana tahu ada menyaut ke, kita hanya ada rezeki dengar saja. Kan? Rezeki mendengar je lah. Betul? Dia balas. Betul? Habis. Kijang expired. Kijang uzur nazak. Kijang uzur lah. Ni yang ketua ni bawa buah banyak ni. Dia piece lah tu, tak takut dah. Dah buat piece lah. Piece boleh boy, piece boleh. Dia buat piece. Piece. Berapa orang? 5 orang. Dia ada ni. Perempuan ni yang tu. 5 orang je ke? 5 orang je? Tu ada lagi. Tu ada Ada lagi. Panggil lah, kita nak bagi kuih. dah bagi keropok nak. Bagi keropok. Orang menjual. Ramai. Hai. Mari ada keropok. Keropok. Meh. Cepat. Mantap. Mantap bagi dia kata. Mantap. Jom sini. Habis dah? Oi, ada buah apa semua. Beratur dulu. Ni nak balik rumah ni.
Berapa jauh? Adik dah jam berapa? Ajar 3. Awak? Ajar 2. Balik rumah lah. Berapa jam biasa kalau balik rumah? Ha? Mana tahu, tak kira kan. Siapa yang umur ajar dah jam 4, jam 5? Oh, ada. Biasa berapa orang? 17. 12. 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. 12 orang. ke 17? Ini dah, memang ini je ke? Ada lagi? Ada ramai lagi? Ada. Oh, tak ada Ada. dah. Oh, ini je lah. Betul? Tipu Mana? Apa nama kampung? Oh, Cencera dengan Tilip. Kira mana yang Cencera? Cencera siapa? Oh, Cencera. Tilip. Tilip. Oh, Tilip. Cencera dengan Tilip kampung jauh tak? Jauh Sampai mana dulu? Cencera dulu ke Tilip dulu? Cencera dulu baru sampai Tilip. Dari sini nak pergi Cencera berapa jauh? Sejam. Awak balik berlari tak jalan lah. Oh, 1 jam, ada 1 jam tak? Mana dia tahu, Bobby? Tak tahu ah. Cikgu ada bagi makanan. Ada bagi nasi. Ada. Biasa nasi makan kat mana? Atas kan? Duduk makan dulu. Duduk dulu. Kita duduk dekat sini lah. Awak beratur duduk dekat sini lah. Duduk makan dulu. Duduk bersila. Duduk, nanti kita makan. Lepas tu kita bawa jalan tau. Boleh makan dulu, lepas tu sampah buang sini. Tam-tam. Tam dah. Makan dulu. Seorang lagi. Seronok tak pergi sekolah? Seronok Dapat belajar apa hari ni? AI. BI. Bahasa Inggeris. AI. Oh, bahasa BI. Jadi apa ayat BI yang anda belajar? Cepat. Makan macam mana makan? English apa? Terima kasih macam mana cakap English? Thank you. Hai, pandai. Kat sekolah selain BI apa lagi? AM. Bahasa Melayu. Lagi? MT. MT matematik. Matematik. Lepas tu lagi ada apa? Bahasa Arab pun ada? Ada bekal lah. Ada bekal makan. Nasi Oh, tadi dah makan habis dah? Oh, kira sekarang ni kuat lah ni nak jalan ni? Jalan balik macam ni letih tak? Letih Seminggu jalan sekali lah. 2 kali je sebab ulang 2 alik kali. kan. Siapa paling kecil di sini? Oh, ni paling kecil. Dah besar lah tengok. Tahun 5. Tahun paling kecil. Paling kecil apa? Tahun berapa? 1. 1. Darjah 1 lagi kan. Abang bagi lagi satu lagi tu lah. Ni simpan tau. Ni makan sikit-sikit tau. Kalau penat makan sikit-sikit tau. Bukan sama. Thank you. Thank you bang. Dia dapat tadi ni? Dia dapat dah? Saya langsung. Siapa tak dapat lagi? Thank you bang. Lagi boleh cakap tak dapat? Dia cakap Cina boy. Saya lah usah. Sisi langsung dia jaga Cina. Saya langsung. Tu baju kuning. Baju kuning. Pandai. Kejut saya. Oh, ada ajar bahasa Cina juga Yang belakangnya. Oh. ada. Dan kalau awak cakap terima kasih macam mana Awak kata punya orang bahasa. asli? Terima kasih juga. Terima kasih jugalah. Kalau makan Cak. cacak. Oh, cacak. Kalau minum ngutiu. Oh, ngotiu. Oh, ngotiu. Nanti tu semua simpan dalam beg, okey? Jauhan langsung. Apa dia? Selamat pagi cikgu. Apa tu? Selamat pagi cikgu. Cawan lausu. Wah, pandai ya. Saya pun tak tahu. Jalan Mana? apa? Jalan apa? Jalan. Chip. Chip Agenine. Ni nama apa nama?
Saya dah cakap tadi. Lupa. Nasri. Nasri. Oh, tadi abang tanya awak Ya. Ya ke? Lupa. Apalah abang ni? Hai, saya pun nak balik kampung dah. Ya. Kenapa depan tu jalan laju sangat tu? Bukan dia laju, kita yang slow. Depan seorang. Abang nama apa? Saya nama Pak Wi. Oh, Semun. Abang tu. Oh, abang ni Akmal. Oh, balik. Yang baju hitam tu. Baju hitam tu Acik. Baju hijau tu. Sweeper. Acik. Baju hijau ni. Baju hijau ni panjang. Panjang. Tak tahu mana panjang. Nak tengok. Awak fikirlah sendiri mana panjang. Saya pun tak tahu mana panjang. Ini Marino. Marino. Yang kakak tu panggil Mak Wi. Mawi. Lagi pun tengok orang kampung sini memang dia cantikkan jalan ni, dia tebal-tebal. Tetap pada masa dia akan tebal bagi jalan ni nampak cantik apa semua kan. Belajar pandai-pandai tau. Majulah sukan untuk negara. Ranger. Alert sikit. Kak Mak Wi. Kak Mawi. Kak Mak Wi ya. Ranger. Nanti jumpa lagi. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Bye-bye. Welcome. Welcome. Bye. Majulah sukan untuk negara. Jumpa lagi. Okey. Lari tengok challenge lah dulu. Lari jom. Dah lambat dia kata. Ya. Tapi sini punya budak friendly gila, you know. Friendly betul. Jangan. Bukan, mungkin aku tak banyak pergi lah kampung sini. Tak cukup banyak lagi. Jadi tak pernah nampak lagi yang se-friendly macam ni. Hari tengok orang sanggup 8 km pergi sekolah apa semua tu. Bukan senang. Tapi bagi dia orang happy tengok. Senyum, happy je, layan je. Kalau lah bagi budak pekan jalan macam ni, tak payah 8 km atau 500 meter nampak happy je. Kekurangan bukannya halangan. Betul. Tapi sifat dia tu nak belajar. Silap nanti aku cakap macam ni, saya ada orang kecam aku. Janganlah sama dia orang dengan kita Pak Wi. Tapi betul tak betas tu. Yalah. Terharu tengok orang tu. Kalau bukan depan kamera aku nak nangis. Nangis boy. Sekarang jam lebih kurang menunjukkan pukul 11 lebih kurang. 11 lebih, 11.30. Start kemas, kita nak start kemas hari keempat nak gerak lah. Okay, enjoy. Memang trip kali ni memang enjoy. Kita ada community, masuk community, conversation macam-macam lah. Aktiviti kita buat. Bukan sekadar camping, cari ikan je lah. Jadi lebih bermanfaat, lebih syok, lebih orang kata bermakna trip kali ni. Okay, ni tengah cuci. Berapa banyak orang pinggan mencuci lah? Lebih 20. Lebih 20 mangkuk. Ini manager cuci pinggan sebab tak tahu masak. Saya tak tahu masak, tapi kalau awak bagi saya cuci semua. Memang laju kan. Mantap weh. Masing-masing ada dia punya ni lah. Macam Acik kemas-kemas barang dapur. Saya bagi cuci. Aku pula kemas-kemas barang-barang camp. Barang camp, Mak Wi barang elektrik, barang handphone apa semua. Kita semua ada kita punya kerja. Okay, jadi aku tunjukkan cara macam mana kita time slip sikit bagi orang tengok kita kemas camp semua tu. Bangun pagi, gosok gigi, alamak perut dah berbunyi. Sarung pelikat, ikat ketat, takut tercabut tengah pekan. Oi pakcik, pokok tinggi. Oi makcik, bunga wangi. Lalu rumah Pak Li hulur sekeping roti. Lalu depan rumah Pak Wi, pokok dia tegak Buka lah pagi kan. Lalu depan rumah makcik, bunga dia lawa sekali. Motor burung bunyi macam naga, gaji masuk hilang sekelip mata. 1, 2, 3, perut kenyang hati lega. Oi, 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 durian dah berbunga. Oi, 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 kambing pun ketawa. Poket kosong gaya tetap ada. Janji hidup banyak. 3 orang. Mati ini macam. Tak pernah susah macam ni. Betul. Tawa, poket kosong gaya tetap ada. Rezeki datang merata-rata.
Baik gila. Kali buat kilo berapa tu? Helmet senget, topi terbalik, poket kosong, jangan cita, gaya tetap macam raja. Nampaknya. Hari, hari. Sini, sini. Kita laju. Kita orang susah akan ditindas. Okay, jadi kan, tamatlah trip kita. Trip pos Lemoy kita pada tahun 2026 ni. Pos Lemoy daerah Cameron Highland. Cakap Betul. Atau letih pun. Okay, jadi kita conclusionkan sikit trip kali ni. Apa rasa? Happy lah. Bagi saya, hati dan perasaan tu kan seronok. Seronok kan? Seronok sebab kita, yalah, biasa kita jumpa, kita duduk bandar kan. Bandar kan beriman dan lain semua kan. So bila kita datang tempat orang, nature dia, lepas tu jumpa kanak-kanak orang asli, bagi makanan apa semua, benda tu jadi happy kat kita, seronok. Ya, betul. Lagi satu, silaturahim yang kita nampak lah kan. Ya. Aku rasa susah nak jumpa kat pekan. Betul? Itu yang best sekali. Jay, macam mana Jay? Sama. Sama macam cik lah. Awak. Macam saya nampak dekat sini, kadang benda tu biasa bagi kita tapi tak bagi orang lain. Jadi saya dapat tengok sepanjang 4 hari malam je lah. Walaupun benda tu Kita biasa je, macam popular, macam main-main benda tu bagi kita biasa. Bagi diorang ni luar biasa. Nampaklah diorang appreciate. Happy diorang tu kan. Sampai orang kata apa, berlari jumpa kita tu kan. Sedangkan kita hari pertama tu kita ada kesilapan sebab kita tak beli makanan dekat diorang. Betul lah. Kita rushing sangat. Itu ibarat orang kata apa, kesilapan kat kita tu lah. Sebab kita terlampau rushing kan. Sampai kita datang hari pertama tu, pun orang minta kita keropok. Abang keropok, abang. Uish. Bila teringat pejam mata tu kan, teringat perkataan keropok tu, Dia macam jadi tanggungjawab kan, tak selesai tu. Jadi macam, oish, tidur pun tak nyenyak. tu yang kami orang kata apa, sanggup keluar. Sanggup keluar. Sedangkan dia dah susun atur tu, ayah kata bocor. Memang dia nak bagi kita keluar. Memang dia nak bagi kita keluar untuk beli makanan buat kat budak-budak ni. Nampak tak benda tu? Perancangan dia tu, walaupun kita tak ada tentative program, kita main humble saja, main langgar saja kan. Dia dah bagi tentative kat kita. Betul? Betul. Sampai masuk tu, sampai langgar batu lah, pelubuk lah, apa semua lah kan. Sampai Mak Wi terkantuk kepala. Tergantuk kepala apa semua. Bila tu? Masa masuk. Saja je Muhammad tanya oi. Okey, jadi trip kali ni dikirakan sukses sebab ini pun kira trip pertama kita ya masuk kampung orang asli main terjah macam ni ya. Okey, jadi yang nampak yang paling best apa tau? Dia punya budak-budak kat sini memang friendly gila. Dia macam apa? Ada chemistry dia welcoming kita. Dia welcoming gila. Memang welcoming gila. Orang nampak dia orang punya excited tu. Macam kita janji dengan dia nak bagi keropok, kita janji dia orang sanggup tunggu lah. Dia orang memang tunggu kita datang bagi dia apa semua tu. Sampai tak tukar baju sekolah. Sampai tak tukar baju. Tapi yang mula-mula dia dah tak pakai seluar tu memang. Itu memang kelakar. Dia. Okey, tapi dia antara memang orang kata kampung asli yang best lah. Mungkin kita tak banyak lagi kampung asli kita pergi kan. Mungkin ada tempat lain lagi best yang dia orang lagi welcoming, tapi ini antara yang kita rasa paling welcoming. Walaupun masuk dia tu hardcore sikit, jalan dia tu memang agak teruk. Okey, kalau kawan cakap nak masuk SUV tu memang aku rasa payah sikit. Tapi aku dah pernah tengok orang masuk pakai Arus, ada. pakai CRV kan. Macam aku cakap pada mula-mula tu lah, kalau korang betul-betul sayang kereta, tempat ni memang tak sesuai. Okey, kalau korang rasa nakkan nature tu, sanggup korbankan kereta, tempat ni sesuai korang datang. Betul. SUV 4x4 memang sesuai. Tapi kena berhati-hati sebab kita tak nampak di bahu-bahu jalan tu ada batu yang tersorok dalam rumput tu, akan menjadikan tu. Lepas tu kat tayar pecah tu. Lepas tu tayar pecah lah. Lepas tu aku punya benda jadah bengkok aku pun tak tahu, steering dah sengit sebelah. Itu paling penting sekali, memang kena peka betul-betul. Lepas tu masuk, kalau yang tak biasa jangan masuk malam. Dia agak bahaya sikit sebab dia gaung sangat-sangat tinggi. Kiri kanan dia. Satu lagi nak masuk tu, pastikan horn kereta tu hidup lah. Kena ada. Ini pun kesilapan aku, horn kereta aku tak ada. Horn kereta aku dah rosak. Sebab kita single trail kita ada campur dengan yang berkebun dan apa semua kan. Sayur-sayur bawa keluar masuk, highlight apa semua. Dia akan berselisih. Benda tu. So horn tu sangat penting lah. Ya.
Lagi satu, bawa kereta pun kena steady lah. Sebab ada setengah orang mungkin dia tak biasa lagi dengan jalan single trail macam ni. Lepas tu selisih. Kena pula korang kena makan ke bahu yang gaung tu, mungkin akan nervous sikit. Okay, jadi kena steady. Itu saya cakap, jangan masuk malam lah kalau boleh. Kalau yang expert tu kepada yang biasa off-road tu, no problem lah. Korang pergi pantai je lah kan. Tapi kalau kepada yang siapa baru newbie. Ya betul, tapi kalau masuk malam tu mungkin selamat sikit lah, dia tak berselisih di antara kereta keluar masuk. Tapi kena jaga orang kampung lah. Mungkin kadang-kadang lah. orang kampung pergi memburu ke apa kan, dia jalan motor apa semua tu lah, kena jaga-jaga sikit. Okay, jadi ini pun antara kampung orang sini yang paling best juga kita tengok. Dengan welcoming kau-kau, siapa-siapa yang datang boleh datang. Ada 4 campsite aku dah terangkan semua dalam video. Jadi datanglah support kampung asli. Pos Selemoy. Daerah Peringkap, Daerah Ringlet. daerah Ringlet, Cameron Highland, Pahang, Darul Makmur. Mantap. Nantikan next video kita lagi menarik. Aku akan bagi kat korang Luncur. closing enggak, tagline tak bagi tahu. Bawi kelu clear, ada handai semua. Ciao. Lah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi.